Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada tengah hari ini, dalam kita berusaha mencari rezeki yang bukan sahaja memberi rezeki itu untuk jasmani kita, bahkan juga rohani. Adanya masa ruang untuk kita mengisi kekosongan dalam hati kita, dalam kerohanian kita, spiritual kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita majlis ilmu, majlis zikir, kita dapat barakahnya, dapat keampunan Allah, dan insya-Allah dapat ilmunya untuk memandu kita supaya kita bekerja, mencari rezeki yang halal, halalan thayyibah itu penuh dengan ilmu. Bukannya kita hanya celik mata dan terus fikir macam mana nak dapatkan duit ataupun rezeki, tetapi kita balut usaha kita mencari dunia itu dengan agama. Maka insya-Allah ini yang disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Disebutkan lafaz at-thayyibat di situ, maknanya bukan hanya sekadar makan. Wahai manusia, wahai orang beriman, makanlah kamu daripada rezeki yang baik. Mana usaha kita mencari rezeki yang baik itu yang perlu adanya kita hadirkan diri ke majlis-majlis ilmu, supaya yang kita beroleh itu bukan hanya rezeki, tetapi kita nak rezeki yang halalan tayyibah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita sambung muka surat 259. Kalau kitab lama ni lah kan, awal surah Al-Ghashiyah, awal surah Al-Lail, kepelbagaian usaha manusia dan tujuannya. Baik, saya baca, tuan-tuan, puan-puan sama-sama ikut, boleh? Ayat 1 hingga ayat 11 daripada surah Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
بالحسنى فسنيسره لليسرى وسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى Sadaqallahul Azim. Kita berhenti situ dulu ya. Masih lagi ada separuh lagi lah daripada ayat dalam surah Al-Lail ini ya. Tapi kita ikut dia punya chapter dia, dia punya tafsiran dan huraiannya. Dia akan huraikan berperingkat-peringkat mengikut jalan penceritaan lah. Jadi inilah antara keunikan kitab tafsir Al-Munir ini, insya-Allah. Okey, kita ulang baliklah ayat 11 ayat itu sepintas lalulah dengan hukum tajwidnya, supaya mungkin kita boleh recap balik cara bacaan yang betul, supaya bacaan kita ni eloklah kan. Tak naklah jadi alim tafsir tapi jahil tajwid kan. Biar kita seeloknya yang tajwid itulah yang perlu kita perbaiki dahulu ya. Wallaili idza yaghsha, tebalkan ghin tapi ya tu jangan tebal. Jangan yaghsha, kadang-kadang nak tebalkan ghin dengan ya pun jadi tebal. Yaghsha, yaghsha. Dia mungkin agak tricky sikit kerana ghin itu adalah huruf isti'la, huruf tebal kan. Tapi ya tu janganlah ditebalkan. Wan nahari, an-nahar alif lam asy-syamsiyah, jadi dengunglah nun sabdu tu. Idza tajalla wa ma khalaqa, jangan baca wa ma khalaqa, bukan khalaqa, khalaqa ya, khalaqaz zakara begitu. Jangan baca wa ma khalaqaz zakara terus kan ya. Ada yang kita kena buka mulut kita, ada yang kita bulatkan mulut kita. Wa ma khalaqaz zakara ya. Wal unsa alif lam al-qamariyah, unsa tu nun mati bertemu sa, ikhfa haqiqi. Inna sa'yakum, dengung nun sabdu wajibul gunnah. Sa'yakum la mim mati bertemu lam izhar syafawi. La syatta, lembut je, la syatta, jangan la syatta, la syatta, la syatta. Fa amma man, mim sabdu wajibul gunnah. Man a'ta, mati bertemu hamzah izhar halqi. Wattaqa, wattaqa dengan ta bukan dengan ta, jangan baca wattaqa, wattaqa ya. Wasaddaqa, wasaddaqa, bukannya wasaddaqa. Sadaqallahul azim. Bukan sadaqa, dal fathah da, dal fathah da bukan da. Jadi wasaddaqa bil husna, al husna alif lam al qamariyah. Fasanuyas, fa dengan fa bukan pa. Tadi ada dengar macam bunyi pa kan, mungkin daripada gym sebelah kot kan. Baca fa bukan pa ya, fa. Fasanuyassiruhu, hu dua harakat maksilah, lil yusra. Wa amma mim sabdu wajibul gunnah, dengung dua harakat. Man ba nun mati bertemu ba, iqlab. Bakhila wastaghna, wastaghna. Okey, nipiskan tak sama macam atas tadilah, yaghsha. Ini
wastaghna. Nipiskan tak. Wa kadzdzaba bil husna, alif lam al-qamariyah situ. Fasanuyassiruhu, maksilah dua harakat. Lil usra, sin tu nipis. Jangan baca usra, bukan usra dah jadi sad. Bukan usra. Wa ma yughni anhu, nun mati bertemu ha izhar halqi, maluhu idza. Jadi maksilah tawilah, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Maluhu idza taradda. Ya, InsyaAllah nanti kita sambunglah pada ayat seterusnya, ayat 12. Tengok terjemahan. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza. Adapun orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup serta mendustakan pahala yang terbaik. Mendustakan pahala yang terbaik, bukan sikap tu sikap terbaik, ini sikap bakhil. Tu kena faham cara bacaan tu betul juga. Serta mendustakan pahala yang terbaik, maknanya orang yang pemurah, orang yang kuat berinfak ini dapat pahala ganjaran yang besar. Yang mana pahalanya disebut pahala terbaik kerana dia boleh beranak pinak, kan? Dia bukannya tersekat kat situ. Macam kita belanja RM1 untuk satu benda yang bermanfaat dunia akhirat, kan? Manfaat RM1 yang kita belanjakan itu akan kita dapat. Selagi mana benda ataupun yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, walaupun nilainya RM1 itu, selagi mana benda itu digunakan, kita dapat pahala. Itu disebut pahala yang terbaik, ya. Baik. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Fasanuyassiruhu lil usra. Dan hartanya tidak memberikan apa-apa manfaat kalau nasib dirinya sendiri adalah celaka. Asbabun nuzul, sebab turun ayat yang kelima. Apa dia ayat kelima? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang belanjakan hartanya di jalan Allah. Imam Ibnu Jarir dan Imam Al-Hakim mengeluarkan daripada Sayyidina Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Itu dia. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam menantu Sayyidina Abu Bakar, kahwin dengan Asma. Abdullah cucu Sayyidina Abu Bakar. Amir cicit Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair berkata bahawa nindanya, moyang dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, memerdekakan hamba-hamba yang memeluk Islam di Mekah. Inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dikatakan kalau nak ditimbang iman semua umat manusia ni dengan iman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar, maka berat lagi lah timbangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar ini sehingga banyak hartanya dihabiskan betul untuk agama Allah Subhanahu wa taala, termasuklah memerdekakan Bilal bin Rabah, Habbah bin Al-Arad, keluarga Yasir dan sebagainya, ya. Ini peranan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau telah memerdekakan golongan yang lemah dan wanita apabila mereka memeluk Islam. Abu Quhafah, bapanya, menyatakan kepadanya, nama sebenar Abdullah. Sayyidina Abu Bakar ni nama dia Abdullah. Abu Bakar mana bapa saudara, merujuk pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Nama sebenar Sayyidina Abu Bakar Abdullah. Jadi Abdullah bin Abu Quhafah. Itu nama sebenar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bapa kepada Abdullah Sayyidina Abu Bakar ini namanya Abu Quhafah. Bapanya menyatakan kepadanya, wahai anakku, aku dapati engkau telah memerdekakan manusia yang lemah. Bagaimana kalau engkau bebaskan lelaki yang gagah? Mereka boleh berada di sisimu, mempertahankanmu dan membelamu. Maka jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, memang benar wahai ayahku. Sesungguhnya aku hanya mencari keridaan Allah. Maka turunlah ayat ini, iaitu firman Allah, adapun orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa sehinggalah ke akhir hayatnya. Masya-Allah. Ini contoh seorang anak memiliki iman yang lebih daripada ayahnya sendiri. Bukan nak burukkan ayah Sayyidina Abu Bakar ya. Tapi ini nak tunjuk zaman para sahabat ramai macam tu. Anak dapat hidayah dulu daripada mak, dulu daripada bapa. Kan? Abu Hurairah dapat hidayah dulu, mak dia sampai mogok lapar, sampai nazak nak mati. Barulah mak dia akhirnya didoakan, doa, akhirnya masuk Islam maknya. Kan? Tapi itu maksud je nak masuk Islam tu bila dah nak sampai ajal, dah nak mati baru masuk Islam. Kan? Tapi anak dia, masya-Allah, paling banyak meriwayatkan hadis. Kan? Jadi itu yang kata iman ini tak sama. Macam kita lah. Kan? Kalau kita rasa iman kita lemah, cara kita pandang remeh pada hidayah Allah, mungkin anak kita imannya lagi tinggi pada kita. Nampak dia nakal macam kita dulu nakal juga. Kan? Kalau kita ni tak sempat jadi ulama, tak jadi ulama, kan? InsyaAllah dengan kasih kita pada ulama, mudah kita dengan para alim ulama, kita punya keturunan nanti ada jadi ulama insyaAllah. Itu kita jangan pelik dengan susunan yang Allah Ta'ala telah pun uruskan. Ya. Tuan-tuan buat rahmati dikasihi Allah sekalian. Jadi inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila selalu dia keluar duit, keluarkan hartanya untuk bebaskan hamba-hamba, maka kata bapa dia, daripada engkau duk belanja duit banyak tu untuk orang yang lemah, baiklah engkau belanjakan, kau bebaskan hamba yang kuat, yang tough, yang boleh buat kerja, boleh angkat air sebagainya, yang kuat-kuat kan, daripada ambil yang hamba-hamba yang lemah yang dah kena siksa, yang lunyai dah badan ni. Ini pandangan Abu Quhafah. Kan? Abu Quhafah ni dia ada sejarah dia. Tu kalau baca kitab Syama'il kan, kita maulid baru ni kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ada satu teguran yang Nabi bagi kepada Sayyidina Abu Quhafah, bapa kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu bila nak masuk kota Mekah, masa Fathul Makkah, dia dah masuk Islam dah. Nak masuk Fathul Makkah, masa tu Abu Quhafah ni semangat lah nak masuk, nak berada pada saf depan lah. Tapi bila Rasulullah SAW tengok wajah dia dengan lemah dia, dengan tua dia, dengan rambut yang putih semua, maka Nabi tegur pada dia, kenapa kau tak inaikan rambut kau? Ni dalam Syama'il Muhammadiyah ada cerita pasal menginaikan rambut, hukum menginaikan rambut kan. Jadi antara memang menjadi satu sebenarnya bukan lagi ulama bahaskan, bukan jadi sunnah dah, bukan jadi sunat dah. Kalau orang duduk barisan depan, lebih-lebih lagi askar ke polis sebagainya, memang dia kena inaikan rambut dia, jangan nampak putih sangat macam kayu mop tu. Putih semua kan. Bila putih macam tu dia dia nak tangkap penjenayah jerkah dia kan. Penjenayah pun marah kat dia, penjenayah pun tak takut dengan dia kan, sebab nampak dia punya ketuaan tu. Sifat tua tu ada pada muka. Jadi ini yang dalam kitab Syama'il ada sebut, Nabi tegur Sayyidina Abu Quhafah supaya dia menginaikan rambutnya. Apa ni? Suruh berhenti dah. Okey. Nanti kita cuba jawab. Baik. Jadi inilah sebab kenapa turun ayat tu. Fa amma man a'ta wattaqa. A'ta ramai orang bagi. Kan? Tapi belum tentu yang a'ta tu ada at-taqa. Maknanya adanya sifat takwa. Jadi ada pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia bukannya bagi kerana nak masyhur, kerana nak nama, kerana nak disebut sebagai orang dermawan dan sebagainya kan. Tapi kerana nak dapatkan takwa.
Yang iktiraf tu bukan diri dia, bukan dia iktiraf diri dia macam Donald Trump tu. Merepek habis dia claim tu kan. Malam tadi dia kata dia hentikan 7 peperangan. Membongak gila Dajjal tu. Tu Dajjal tu jangan. Dia tak lama nak datang Malaysia macam mana ni tuan. Tuan rahmati Allah sekalian. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mengiktiraf pemurahnya Sayyidina Abu Bakar ini adalah Allah Ta'ala sendiri. Tu fa'amma man a'ta wattaqa. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam surah Al-Insan kan, apa itu? Wa yut'imuna at-ta'am, ayat tu, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini habit yang ada pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia suka bagi makan. Dia kalau ada makanan tu untuk satu tangan dia, cukup dah untuk aku sehari, dia kata. Dia kerja dengan seorang Yahudi, dia dapat 2 tangan penuh dengan tamar. Dia kata aku letak jawatan, dia kata. Pening Yahudi tu, dah lah gaji kerja tapi dah letak jawatan. Kenapa? Dia cakap cukup lah, ni untuk aku, ni untuk isteri aku. Dah. Ni. Jadi kalau dia ada makanan lebih sebagainya, dia akan bagi pada tu yang jenis suka bagi makan kepada wa tu'imuna at-ta'ama ala hubbihi, kepada orang yang dikasihinya, dikasihi oleh Allah Ta'ala, daripada kalangan miskinan, orang miskin, wa yatiman, orang-orang anak-anak yatim, wa asira, dan juga orang fisabilillah, orang musafir sebagainya. Kan? Jawab dah soalan. Kan? Ini soalan ni, adakah sedekah makanan itu akan terhenti pahalanya apabila makanan itu habis dimakan? Mohon pencerahan. Tak ada sedekah yang terhenti pahala selagi mana ia adanya saliran, adanya saluran. Duk mengalir je. Kan? Makanan apatah lagi jadi darah daging. Tak, makanan jadi darah daging. Macam contoh madrasah saya lah kan. Ada masa yang kita tak ada pun nak buka apa-apa untuk sumbangan apa-apa. Jadi kalau orang nak pergi, ustaz tak ada nak pakai apa-apa ke? Nak buat apa-apa ke? Nak buat pustakaan ke, bangunan ke apa, tak ada. Semua okey dah, alhamdulillah kan. Dululah, tapi sekarang kita memerlukan tuan-tuan. Tak banyak, 200,000 ya. Daripada tuan-tuan dapat 20,000 hari ni okey dah kan. 200,000 dah kita nak tambah buat kontena. Nak buat kontena untuk classroom. 4 biji kontena, 1 biji office. Kemudian kita nak besarkan surau, tempat wuduk sebagainya. Ada banyaklah yang kita nak guna. Okey, jadi selagi mana benda tu digunakan, yang guna pula anak-anak tahfiz kan. Ada satu surau saya mengajar, surau Taqwa nama dia, dekat Padang Indah. Surau tu selalu saya datang, memang disediakan beras. Memang sampai cakap, ustaz, beras setiap bulan ustaz kuliah, bawa balik beras. Jadi beras tu banyak lah, sampai absorber kereta saya pun dah lembut lah. Setiap bulan duk pikul beras kan. Jadi nak cerita, ni orang yang faham. Maknanya bila kata beras, makan, lidah daging, benda tu akan mengalir. Budak tahfiz makan, guru makan, alim ulama makan, orang datang dengar kuliah, sekejap lagi keluar ada kuih tak ada dah. Habis dah. Keluar ada kuih peluk kuning ke apa ke kan. Jangan kita kecil kan. Takkan ini je. Itu benda-benda macam tu yang boleh jadi darah daging kita. Kan? Semua berharga. Kan? Semua dikira sebagai infak, sedekah. Selagi mana dia boleh mengalir dalam tubuh badan kita. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka seolah dia telah menghidupkan semua nyawa dalam dunia ni. Contohnya seorang pelajar, kita bagi dia sponsor dia punya yuran, contohnya sponsor yuran dia sampai masa dia jadi doktor, dia berubat orang pula sebagainya kan. Tuan-tuan, benda ni common sense je kan. Kadang kita tak perlukan Al-Quran pun. Tuan-tuan tengok iklan Thailand tu. Tengok dalam TikTok iklan Thailand tu penuh kan, duk cerita pasal kau buat baik kau dapat balasan baik.
Dan kita benda macam tu kita boleh trigger kan. Tapi dalam Quran banyak kali dah Allah sebut tentang sedekah infak ni kan. Jadi kalau Allah nak bagi kita syurga pun kita duk apa tu sanksi lagi, kita tak yakin lagi, macam mana kita dengan Quran kan. Jadi ini sebenarnya sedekah makanan ke sedekah apa sahaja benda yang boleh ada manfaat pada manusia, selagi mana benda tu ada, maka itu yang dikata sedekatun jariyah, yang mana tak putus, dia punya pahala dia insya-Allah. Jadi turunlah ayat ini, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, hinggalah ke akhir ayat. Asbabun nuzul ayat yang ke-8, al-ayatus saminah, firman Allah Taala, dan adapun orang-orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa ayat ini diturunkan ke atas Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Ketua ataupun majikan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dia yang bertanggungjawab meletakkan batu di atas dada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf inilah yang mati ketika dalam perang Badar, dibunuh sendiri oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Tafsir dan ulasan firman Allah Taala, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha." Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Oh, betul dia punya ni ayat dia. Cantik tuan-tuan. Ayat 1 hingga 3. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam ketika kegelapannya menyelubungi semua benda yang sebelumnya cerah. Kerana malam ni banyak manfaat pada kita manusia. Dengan waktu malam lah, dengan adanya malam kita boleh berehat, kita boleh tidur, binatang-binatang pun boleh tidur kan? Alam ini akan jadi cool, akan jadi relax. Dengan malam lah orang yang suka beribadah, dia seronok bila jumpa waktu malam, dia banyak boleh masa untuk dia mengadu pada Allah Ta'ala. Jadi banyak manfaat malam ini hingga Allah Ta'ala bersumpah demi waktu malam. Begitu juga Allah bersumpah dengan cahaya ataupun kegelapan yang ada, yang menyelubungi semua benda yang sebelumnya cerah. Allah juga bersumpah dengan siang apabila cahayanya muncul terserlah dan menyuluhi segala-galanya. Siang tu datang pelan-pelan tuan-tuan. Allah buat macam tu. Nak waktu malam pun dia bukan macam kita tutup lampu, buka lampu. Kan? Jenuh kita tuan-tuan kalau jenis tutup lampu, buka lampu ni, tiba-tiba pum gelap semua. Tiba-tiba pum cerah semua kan. Pening juga kita nak menguruskan tu. Tapi Allah tahu apa dia, kita punya maslahah, apa dia kita ni, apa kegunaan yang kita boleh gunakan. Jadi Allah buat macam tu. Tengah hari jadi petang, petang jadi senja, senja barulah waktu malam datang. Malam pun macam tu juga, dia bukan terus keluar, terus terbit matahari kan. Dia ada fajar kazib, ada fajar sadiq, ada syuruk kan. Jadi ini semua berperingkat-peringkat. Itu yang Allah sebut dalam surah Ali Imran tu, yang selalu Tok Imam baca kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kejadian ciptaan langit dan bumi yang mana Allah Ta'ala ciptakan, dan siang malam yang silih berganti. Itu kan silih berganti, wa ikhtilafil laili wan nahar. Kan? Dia tak ada kata tiba-tiba satu hari tu malam tak nak keluar, siang tak nak kerja. Tak ada. Dia waqtilafil laili wan nahar. Dia tahu dah dia punya shift dia. Kan? Semua itu kita orang yang ulul albab, yang fikir dan zikir ni, kita kena fikir. Kenapa Allah buat begitu? Kan? Hikmah di sebalik Allah Ta'ala buat begitu. Kan? Maknanya apa yang Allah nak ajar pada kita, semuanya ada masa-masa dia. Kan? Tak perlulah kita terlalu rushing, lebih-lebih lagi dalam hal dunia. Semua nak cepat kan? Dia kena pelan-pelan. Macam mana Allah Ta'ala buat susun alam ni, macam tu lah kan. Pokok ditanam, pokok tu bukan tanam hari ni esok tumbuh kan. Dia akan makan masa, dia akan take time kan. Jadi ini sebenarnya yang Allah Ta'ala nak didik kita manusia. Apa Allah tak berkuasa ke nak buat switch on switch off ni? Pam gelap, pam cerah, malam tadi kahwin, pagi esok beranak kan. Allah tak kuasa ke nak buat itu? Allah Maha berkuasa.
Tapi Allah nak didik kita manusia, semua benda memerlukan kepada masa, wal asr. Kan? Itu kata Allah alladhi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa antara keduanya dalam 6 masa. 6 masa tu ialah apa yang makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan itu yang perlu. Kan? Bukan Allah Ta'ala yang perlu. Kerana Allah Ta'ala ni dia tak terhad pada masa. Iza arada syai'an yakula lahu kun fayakun. Ulama kata kun fayakun tu makna sebelum Allah Ta'ala kata kun, kalau Allah dah berkehendak, jadilah. Tak perlu siapa nak kata jadi, maka jadilah ia. Tak. Bila Allah berkehendak, jadi. Macam tu. Dia tak perlu pada kata-kata pun. Tapi dalam Quran disebut begitu kerana nak tunjuk betapa cepatnya apa yang Allah Ta'ala kehendaki tu. Itu maksud dia. Jadi faham, yang perlu pada masa adalah kita. Semua take time. Tak ada benda yang cepat. Semua nak cepat. Hari ni semua nak cepat. Tak? Fast learning, fast food, fast job, apa benda. Semua benda nak cepat hari ni. Kan? Ngaji pun nak cepat. Baru hantar anak sekolah dah tanya dah bila nak khatam anak saya. Kan? Itu berlaku. Anak saya kalau khatam nanti nak pergi masuk universiti mana apa semua. Amboi. Kan? Jadi semua kena ada masa. Baik. Begitu juga Allah bersumpah dengan dirinya yang maha hebat yang menjadikan jenis jantan dan betina, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Jadi Allah Taala bersumpah atas dirinya sendiri. Maknanya Allah bersumpah atas kekuasaan yang dimiliki olehnya, yang mana dia boleh menentukan siapa dia jantan, siapa dia betina, siapa lelaki, siapa perempuan. Apa yang diperlukan oleh lelaki, apa yang diperlukan oleh perempuan. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan jenis jantan dan betina dari sekalian makhluk, sama ada manusia maupun makhluk yang lainnya. Dia ada jantan betina aja, kan? Macam tu yang disebut dalam Quran. Dia tak ada yang lain-lain tu. dan uniknya dalam Quran, bila Allah sebut jantan, Allah sebut betina. Allah tak kata jantan dan jantan. Allah tak kata wa ma khalaqaz zakara waz zakar. Tak ada. Tu dia. Ini nak tunjuk kita ni maknanya keperluan lelaki lah perempuan, jantan ialah betina. Kan? Dia tak ada lelaki nak cinta dengan lelaki ke apa semua, tak ada. Perempuan nak bercinta dengan perempuan semua, tak ada. Memang sebab apa? Cinta yang macam tu tak ada manfaat. Kan? Tak ada productivity, tak ada hasil. Kan? Jadi ini Allah ajar kita dengan ayat simple macam ni pun. Kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah An-Naba, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, wa khalaqnakum azwaja. Jadi berpasang-pasangan tu lelaki perempuan, jantan betina. Tidak ada sebut maf'ulun bih bagi perkataan ya rusya kerana ianya begitu lumrah. Ada juga mengatakan bahawa maf'ulun bih di sini ialah siang ataupun makhluk serta muka bumi atau segala-galanya yang diselubungi kegelapan malam. Jadi maf'ulun bih maknanya apa dia kesan daripada tindakan. Tak disebut pun yaghsha tu untuk siapa. Kenapa dia kata? Kerana maklum dah, maknanya semua makhluk ni tahu dah betapa mereka dapat manfaat daripada malam yang menyergap, malam yang diselubungi dengan kegelapan. Ayat keempat, firman Allah Ta'ala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza. Maksudnya sesungguhnya amalan seseorang hamba itu pelbagai keadaannya dan berbeza di antara satu sama lain. Tu. Semua kita berbeza. Peranan berbeza. Kan? Yang boleh cakap, boleh mengajar sirah, boleh mengajar sirah. Mengajar tafsir, dia mengajar tafsir. Itu dia punya kepakaran dia. Kan? Yang mengajar tafsir nak suruh kira loan, mampu haram tak reti. Turun bawah, ustaz tak pandai ke? Ini memang tak pandai. Kan? Bukan bidang kita, kan? Macam tu juga sebaliknya. Semua tu sebab Allah Ta'ala yang susun begitu. Usaha kamu memang berbeza-beza.
Ada pelbagai keadaan dan berbeza antara satu sama lain. Ada di antara mereka yang melakukan kebaikan dan ada pula yang melakukan kejahatan. Setengah di kalangan mereka melakukan amalan sesat dan setengah lain pula melakukan amalan berdasarkan hidayat. Berdasarkan hidayat Tuhannya. Sebahagian mereka dikategorikan sebagai ahli syurga dan sebahagian yang lain pula dikategorikan sebagai ahli neraka. Itu dalam surah Al-Balad kan. Disebutkan tentang betapa wahadainahun najdain. Allah Ta'ala bagi manusia ni adanya keinginan untuk dua jalan. Sama ada jalan taat ataupun jalan maksiat. Yang taat tu maknanya dapat hidayah Allah. Yang maksiat tu maknanya disekat ataupun terhalang hidayah untuk sampai pada dia. Jadi ini semuanya ada masing-masing kehebatan, kemuliaan, dan juga ada juga yang kehinaan, yang buat jahat dan sebagainya pun ada. Jadi ini lumrah. Jadi bila kita duduk dalam dunia ni, kita akan hadap semua tu. Kita tak boleh nak hukum semua orang sama macam kita. Kenapa awak tak pandai macam saya kan? Dalam hati, kenapa awak tak pandai macam saya? Tak boleh kan? Dah itu kepakaran dia kan? Macam saya duduk naik kereta tadi, saya duduk tengok lori sampah kat depan. Saya cakap dengan anak saya, cuba tengok orang yang kerja lori sampah tu kan? Agak-agak dia bau busuk tak? Dia gayut dekat belakang tadi, bau busuk tak? Anak saya cakap bau busuk bawah. Saya cakap macam mana dia boleh buat kerja tu kan? Dan dia buat kerja tu bukannya 2 jam, 3 jam je, sehari dia buat kerja tu. Gayut belakang macam tu kan. Kita tak boleh kata kerja dia hina, tak. Kerja dia memang kerja kotor lah, kotor zahir lah kan. Tapi itu sebenarnya, kalau dia tak ada, susah hati kita. Betul tak? Mampus kita nak buat yang tu, nak gayut belakang lori. Lori sampah, driver je ada. Hari ni self-service mah, angkat, masuk sendiri, you gayut lah kan. Nak? Tak ada, tak sanggup kita kan? Itu kita tak boleh hina orang. Kita tengok orang tu, kita rendahkan orang tu, tak boleh. Itu bahagian dia. Itu kepakaran dia. Busuk ke tak busuk ke, tu saya tengok kadang orang yang duduk belakang lori sampah ni kan, yang kerja lori sampah ni, selalu wokok tu ada kat bibir dia kan. Saya cakap ni memang tu filter dia lah rasa. Apa dah tak bau apa dah kan, dia dah lali dah. Ini sebenarnya satu, yalah, kita nak bagi didikan pada anak kita, bukan nak merendahkan kan, tapi nak cerita semua manusia ni ada dia punya peranan masing-masing kan. Tu kita jangan meremehkan orang kerja. Apatah lagi yang bekerja bersama kita dalam pejabat kan. Budak pion katakan, budak apa tu, dispatch kan. Kita duk suruh dia buat, dia tengking dia sebagainya, marah ke apa, tak boleh kan? Kalau dia tak ada jam, siapa nak buat urusan-urusan benda-benda yang kita rasa kecil ni kan? Hatta orang tukang buat air ke kan? Akak cleaner ke apa, semua ada peranan masing-masing kan? Yang penting je dengan benda macam tu lah kita kena faham ayat ni. Jadi semua Allah Ta'ala kata dalam Quran, ini bukannya maksudnya cerita pasal taat atau maksiat saja, tapi kepelbagaian manusia yang Allah Ta'ala cipta atas muka bumi ni ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang mirip dengan ayat ini ialah firman Allah Ta'ala, tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dan dengan penghuni-penghuni syurga. Penghuni-penghuni syurga itulah orang-orang yang beruntung. Selalu dengar ayat ni tak? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun kan? Lepas tu law anzalna lah kan, ayat favorite Tok Imam. Law anzalna kan. Firman Allah Ta'ala, maka apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik kan? Mereka tidak sama dalam menerima balasannya. Surah Sajadah ayat 18. Dan firman Allah Ta'ala lagi, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Semua tak sama. Orang kafir mati, orang beriman mati. Tapi dia punya kesudahan dalam selepas kematian tu kan berbeza kan. Ada masuk syurga, ada pergi neraka kan.
Yang masuk neraka pun ada juga macam-macam kategori. Kan? Ada duduk terus paling bawah, tak keluar-keluar dah. Ada orang terakhir keluar pada last sekali keluar juga dia daripada neraka. Yang terakhir keluar neraka pun kita tak boleh kata dia tak ada rahmat Allah. Tak, Allah rahmat dia. Dalam kitab Syama'il ada cerita berkenaan dengan gelak Nabi SAW. Nabi gelak, Nabi ketawa. Bukan Nabi muka masam je, tidak. Nabi ketawa juga. Ada masa dia Nabi ketawa, kan? Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahawa sebab apa yang Nabi ketawa. Menarik, ya? Hadis ni tak silap saya sama ada Abu Dzar Al-Ghifari ataupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kalau kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dia menyatakan bahawa Nabi SAW satu hari bercerita, aku mengetahui orang yang paling pertama masuk neraka dan orang paling akhir keluar daripada neraka. Jadi Nabi kata, aku tahu siapa dia orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Jadi si fulan ni dia keluar last sekali dalam neraka. Maknanya bila dia keluar sahaja, neraka tutup pintu. Tak ada dah orang yang akan keluar daripada neraka tu. Allahu Akbar. Maknanya orang ni, kata Nabi SAW, bila dia keluar, dia tak mampu berjalan dah, dia merangkak. Keluar dalam keadaan merangkak. Dan dia terakhir. Wallahu a'lam, mungkin dia masih hidup dia dulu, dia hanya sempat mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu langsung tak sembahyang, langsung tak buat apa, berzina apa semua, minum arak, mungkin itulah dia buat. Kan? Jadi bila dia dalam keadaan merangkak begitu, dah berjalan, merangkak nak pergi ke syurga lah, dia dah keluar neraka nak pergi masuk syurga lah. Maka dia dengar satu suara, Allah Ta'ala kata, pergi masuk ke dalam syurga tu. Maka dia jawab pada Allah, dia kata apa? Ya Allah, habis dah rumah-rumah dalam syurga tu. Dia boleh cakap macam tu pada Allah. Rumah habis dah, istana semua habis dah, bidadari semua dah diambil orang dah, kan? Mana ada apa dah, semua orang dah masuk syurga, tinggal aku last, dia kata. Tak ada apa dah bahagian aku. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada si fulan ini, Allah kata apa? Macam mana kau berangan dekat dunia dulu? Dulu kat dunia kan kau kuat berangan, kau jahat dulu kan? Macam itulah. Tapi Allah tak sebut macam tu, kan? Maknanya dulu kan kat dunia kau buat jahat, kau berangan nak kaya, kau berangan nak bini orang ke, kau berangan nak itu nak ini, macam-macam benda jahat yang kau berangan. Sekarang ni kau cuba berangan balik macam mana kau berangan dekat dunia dulu. Kau nak itu nak ini, nak itu nak ini. Maka si fulan ni pun dia berangan. Dia berangan lah, dia bercita-cita lah dapat macam tu, macam mana dia duduk kat dunia dulu. Maka kata Allah Ta'ala pada si fulan ini, kalau dah sudah berangan dah? Dah, aku dah sudah berangan. Kata Allah Ta'ala, kalau macam tu, kau masuk dalam syurga, apa yang kau angankan, semua kau dapat. Dan aku gandakan lagi 10 kali ganda. Allah sebut macam tu pada orang terakhir keluar neraka, tuan-tuan. Ni bukan orang first. Yang first lagi lah. Kalau yang terakhir keluar daripada neraka pun Allah kata, kau masuk, kau dapat segala apa yang kau angankan, kali ganda 10. Maka si fulan ni, dia tenganga masa tu, dia pun tanya Allah, Ya Allah, engkau nak menyindir aku ke? Kau nak mempermainkan aku ke sedangkan kau adalah raja? Itu yang buatkan Nabi gelak. Nabi ketawa bila mana si fulan ini dia tergamak sampai boleh bergurau macam tu dengan Allah Ta'ala, sedangkan dia adalah orang terakhir keluar dari neraka. Dia punya moral of the story dia apa, tuan-tuan? Jangan kita mudah nak menghukum, kan? Mudah menghukum. Tengok orang ni buat perangai buruk, jahat sebagai kita pun duk kata dia dengan ahli neraka lah apa sebagainya. Wa'alaikumsalam, kan? Cerita pasal orang keluar last sekali daripada neraka ni, kita pun tak tahu siapa. Takut-takut kita, ya tuan-tuan. Auzubillah, kan? Jadi ini yang kita kena faham. Kita semua ni nak masuk syurga Allah, nak masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, bukan dengan kita punya kerabat kita, pangkat darjat kita, mentang-mentang kita manager, CEO ke, kan? Kita rasa kita paling dulu masuk syurga. Tidak. Mungkin yang tukang buat air tu masuk syurga dulu, yang tukang bersihkan tong sampah departmen kita tu yang masuk syurga dulu, kita tak tahu. Tuan-tuan rahmati dikasihi Allah sekalian, ya? Maka itu perlu kita fahamilah
bahawa kita semua mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala memperincikan pula keadaan manusia dan mengkategorikan mereka kepada dua kumpulan. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah untuk dapat apa dia? Jalan mudah untuk sampai syurga lah. Kan? Macam kita datang majlis ilmu ni antara jalan mudah untuk dapat syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersusah payah berusaha untuk datang ke majlis ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan dia untuk sampai ke syurga. Tapi dalam ayat ni tak sebutkan al-jannah. Dia tak sebut fasanu yassiruhu lil yusra ilal jannah. Tak. Apa maksud dia? Bila kata fasanu yassiruhu lil yusra, maka dalam semua hal, bukannya pasal hal akhirat syurga saja. Ni tuan-tuan, sakit kita demam, susah nak baik, cuba kita sedekah, InsyaAllah sakit demam tu hilang. Rezeki tak pernah cukup, tak pernah ada duit, cukup hujung bulan je habis dah duit, kan? 20 hari bulan je makan Maggi lah. Kan? Cuba kita sedekah. Cuba kalau saya dah sedekah Ustaz, upgrade, angkat, kita tambah lagi, kan? Takkan sama. Dulu gaji 2,000, sedekah RM20 sebulan. Takkanlah ni gaji 4,000 pun RM20 sebulan. Tak sama tuan-tuan. Kan? Macam orang makan nasi lah, makan nasi apa, beras basmati, kan? Tu bila zakat fitrah pun dah harga dah berbeza-beza. Barulah terkejut beruk kita, kan? Masa makan tak terkejut beruk. Kau duduk melantak atas basmati setiap hari, kan? Kau tak terkejut beruk bila nak bayar zakat fitrah. Betul lah, saya makan basmati lah, nasi lemak basmati, kan? Tengah hari biryani, malam pun basmati lagi, kan? Kalah orang Pakistan lah. Bila bayar zakat fitrah terkejut. Apa hal? Jadi bagus juga sebenarnya dia buat kategori-kategori macam tu, kan? Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ya. Jadi bila Allah Ta'ala kata fasan yassiruhu lil yusra, makna kullu fil hayati, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Tak kira sama ada Allah Ta'ala akan bagi kemudahan tu, tak kira, semua pada kehidupan dia, tak kira dunia ataupun akhirat, semuanya mudah. Jadi alangkah bagus dan baiknya kalau tuan-tuan datang majlis ilmu bawa kuih sekali. Tu dia. Kan? Jalan ke syurga pun dapat menuntut ilmu, mudah dalam segala hal, rezeki, sihat, sakit sebagainya pun jadi mudah. Allah Ta'ala akan pemudahkan urusan kita dengan sebab kita sedekah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kan? Jadi ini yang kata fasanu yassiruhu lil yusra. Maksudnya siapa yang menafkahkan hartanya ke arah kebajikan dan kebaikan, menghindari larangan dan apa-apa yang Allah haramkan, meyakini janji Allah tentang ganjaran keimanan dan ganjaran berbuat baik, nescaya Allah akan memudahkan mereka menunaikan segala taklif tanggungjawab lah, kan? Kadang kita tak ada masa, sibuk kerja dengan kawan kita, tak ada masalah, balik rumah dengan isteri ketat muka, tengok muka bini rasa nak pergi kedai mamak dah. Kan? Balik rumah lah, nak balik dah, singgah kedai mamak 3 jam boleh lepak tengok mamak. Hati tenang melihat muka mamak. Itu masalah tu tuan-tuan. Sedekahlah. Dengan sebab sedekah tu insya-Allah dapat sakinah mawaddah balik, dapat kasih sayang balik. Dan kita tak ada masa. Masa dengan klien lagi banyak daripada masa dengan anak-anak. Tak cukup masa. Kita keluar nak pergi kerja gelap, kita balik pun gelap. Kan? Rasa macam matahari tu Allah tak cipta untuk kita. Tuan-tuan. Sabtu Ahad bantai tidur je. Kan? Kalau macam tu kita punya life kita, itu macam barakah masa tu Allah dah tarik. Barakah harta Allah dah tarik, walaupun kita berharta sekalipun. Jadi ini yang disebut, bila mana kita nak kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah mudah dia.
Jadi doktor Wahbah Zuhaili ni, dia bukan hanya sebut tentang mudah, tapi dia kata dalam segala taklif ni tanggungjawab. Itu kita insan yang mukallaf, insan yang memikul tanggungjawab, kan? Jadi kalau kata kita ni memang ada taklif, ada arahan perintah daripada Allah yang kita perlu ikut, insya-Allah segala taklifan itu kita dapat jalankan dengan baik dan barakah, ya. Baik yang bersifat arahan berbuat maupun arahan supaya meninggalkan perbuatan tertentu. Allah juga akan menyediakan pedoman yang memudahkan mereka melakukan amalan kebaikan, di samping memudahkan mereka berbelanja ke jalan kebaikan serta mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita sambunglah ayat 8 hingga 11 pada kuliah kita akan datang biiznillah taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat kongsian kita tengah hari ini, baik semua daripada Allah. Yang buruk kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.